kejap je. Kejap je. Kejap je. Tapi hotel tak ada aircon lah, ada kipas tak buka. Hotel kita tak ada aircon, kipas tak buka. Mama, I tell you something. Hotel kita tu tak ada aircon. Ada kipas saja, tak apa kan? Kalau nyaman panas, later Mami dengan Coti keluar pergi cari kipas. Kita tambah kipas untuk dalam bilik hotel tu, okey? Okey. Panas. Boleh kan? Tak apa kan? Panas sikit je. Tak apa, kalau panas boleh makan candy. Atau makan apa-apa pun. Tapi tak ada aircon, tak apa kan? Tak apa? Tak apa je. Tak apa ya? Okey, Asyik good. baik dia punya katil sejuk kan? Ya, tak sejuk macam bilik yang ada aircon lah. Tapi okay, it's not that panas. Tapi memang okay kan? Kalau hotel tak ada aircon. Okay. Okay. Okay ya? Tapi boleh je sebab accept dia besar. Ya. Kita tengoklah nanti. Dia tak besar sangat lah. Dia kecil je. Tapi dia tak ada. Okay. Nama, you ready? Inilah hotel yang Mami cakap yang ada kipas je tu. Cuba kita tengok kat dalam. Nama okey tak hotel ni? Pasal siapa? I tak tahulah. Because this hotel is new. Dia orang tukar. So we have to sabar ya. Kalau tak ada aircon ya. We have to sabar. Okay. Now open the door. Sini. Ya. Yeah. Ada aircon tak? Go. Assalamualaikum. Ada aircon je. Mami kidding. Mami nak test nama aje. Cantiknya. Tunggu kat situ. Mesti ada kan? Apa nama? Ini aku tengah makan. Okay, cakap. I think you should get this, Yama. Jangan cakap Fazura. 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 Mami.